يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يلا حبيبتي طلع في الكاميرا. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. لإيلاف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده فيحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة الذي تطلع على الأفئدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى ما أغنى عنه ماله وما كسب ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. علي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. Hadis ke-209. Wa an Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu habbani Allah wa habbani an-nas qala uzhud fid dunya yuhibbuka Allah wazhud fima indan nas yuhibbukan nas. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bila aku kerjakan, maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau bersabda, baginda bersabda, zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah tak ada apa yang dimiliki manusia, nescaya manusia mencintaimu. Kita belajar mengenai zuhud. Okey. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Kadang-kadang dibahaskan zuhud tu buang dunia. Okey. Pakailah yang compang-camping, kan? Apa pasal kak kau ni kak? Kan sekarang ni kan tudungnya sengit-sengit, kan? Zuhud, kan? Sebab satu ketika Sayyidina Omar, dia pernah satu orang datang kat dia, jalannya macam ni, tunduk macam ni. Kan? Tunduk. Sayyidina Omar kata, kenapa ni? Kan? Sayyidina Omar ambil serban dia tu, udah dia pukul dia ni. Pukul tu macam mendidik, macam bahasa sekarang, macam bahasa sekarang nak senang faham, macam apa hal gitulah, apa hal macam itu bukan zuhud, kan? Walaupun ada orang mentafsirkan zuhud begitu. Okey. Zuhud ni apa? Zuhud ni adalah dunia kita di tangan, akhirat itu di hati. Maksudnya dunia tu tak lekat di hati. Itu zuhud. Jadi ada orang menterjemahkan tidak lekat di hati itu dengan pakai yang buruk-buruk, kan? Dan tidak semestinya orang pakai yang cantik-cantik, bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus. Maksudnya dia tidak zuhud, tidak semestinya. Zuhud tu dunia di tangan, akhirat itu di hati. Apabila dunia di tangan, bila-bila masa nak lepas, dia boleh lepas. Tak lekat ke hati pun. Okey? Bukan di hati. Baru-baru ni kan, ada satu orang bilioner. Yang bilioner, orang Islam kita, lucut status bilioner dia.
kerana dia menginfakkan hampir seluruh harta dia kan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Islam punya contoh kan. Billionaire kan bukan nak mengkayakan diri dia, tapi dunia tu di tangan. Maknanya ambil dunia ni, ambil tapi di tangan bila masa dia lepas. Okey? Dunia ni, cara kita melihat dunia kena betul. Dunia ni kita kena tengok dengan betul. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak urus. Ada rumah jangan tak urus. Dunia kena diurus. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Orang hari ni banyak merungsingkan dunia daripada mengurus dia. Dunia ni diurus. Kita ada rumah, urus rumah. Jangan sampai store tu dah 5 tahun tak dikemas. Kan? Tikar koyak dalam tu, kan? Blender pecah dalam tu, kan? Vacuum rosak dalam tu, okey? Servis kereta dah 5 botol minyak hitam tu, kan? Dalam tu satu pakailah balik kan. Urus. Store kita kena urus, dapur kena urus. Buka laci dapur, plastik tu berapa tahun dah bereput dah jadi sarang lipas punya kan. Bawah katil kita, hadiah kahwin 20 tahun lepas kan. Masih kat situ kan. Dunia untuk diurus. Itu cara melihat dunia. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak diurus. Baju kita diurus, diseliakan. Kereta diurus, apa yang ada diurus. Okey. Yang kedua, dunia ni dia sebagai jambatan ke akhirat. Kena ambil untuk jadi jambatan ke akhirat. Dia bukan dibuang begitu dan dibiarkan begitu, bukan. Ambil untuk jadi jambatan ke akhirat. Sampai dunia jatuh ke tangan orang fasik ataupun orang kafir yang merosakkan. Kita tak ambil, diambil oleh orang fasik. Orang fasik boleh menambah kefasikan dia lagi. Kan? Diambil oleh orang kafir yang merosakkan. Orang kafir boleh menambahkan kerosakannya lagi. Orang Islam kena ambil. Bila kita faham cara melihat dunia, itulah zuhud. Ambil di tangan, diurus. Jangan lepas kat orang yang fasik. Lebih baik orang masjid yang ambil dunia ramai-ramai. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, abang-abang, ayah-ayah lagi kaya pengalaman dari saya. Satu hari, saya ada buat program dekat Xi'an. Xi'an ni ibu kota China lama, sebelum Beijing. Kalau kita nak cerita lokasi paling strategik, Xi'an. Beribu tahun jadi ibu kota China. Sebelum dipindahkan ke Beijing. Beijing dah utara dah semuanya, atas dah. Dia tengah-tengah betul. Jadi kat situ, orang Islam ada kat situ. Jadi saya ada buat syuting dengan TV9 ke TV3 waktu tu, kat situ, kita buat program. So kita pun syuting, habis awal. Habis awal dalam 3 hari tu kita ada masa lah, berjalan lah apa semua kan. Okay? Dekat situ ada masjid lama, umur lebih 1200 tahun. Masjid lama ya. Jadi kota Xi'an banyak orang Islam. Saya suka orang Islam berniaga. Kan? Jadi satu hari saya tanya satu orang pakcik. Orang tu bercakap Arab. Ganggu tu umur kat 90 waktu tu. Waktu tu umur 90. Saya tak tahu lagi ke tak. Jadi saya tanya dia, pakcik, kan? Pakcik dah berumur macam ini, kenapa nak berniaga lagi? Anak pun dah banyak kedai situ. Cucu pun dah ada kedai. Bukan saja anak, cucu pun dah berniaga dah. Pakcik tak rehat ke? Pakcik nak berniaga untuk apa? Kan? Saya tanya dia. Dia kata, nak. Aku kalau berniaga untuk diri aku dah cukup. Aku cukup dah. Anak aku semua ada kedai, dah berniaga dah. Anak semua selesai dah. Cucu pun dah selesai. Kan? Untuk aku, selesai dah. Tapi kenapa aku terus berniaga? Sebab aku nak kayakan masjid. Aku nak kayakan madrasah. Sebab aku terus berniaga. Kan berbeza dengan setengah-setengah orang. Nak berniaga tu sebab nak kayakan diri. Kan beza tu. Jadi apabila diri dah okey, alah cukuplah, apa lagi nak. Sedangkan masjid terminta-minta. Rayuan derma ya, untuk kita punya toilet ni dah tersumbat 3 bulan ya. Tolong ya. Madrasah terminta-minta. Dia tu kayakan masjid. Sebab itu masjid berumur 1200 tahun masih berdiri gagah lagi. Masih lagi terurus. Masih lagi maknanya sempurna penjagaannya tu. Sebab apa? Ada orang-orang yang memang dunia diambil, jangan terlepas daripada orang kafir dan orang fasik. Seorang kafir atau orang fasik, dia tidak akan pergi ke masjid. Dia pergi tempat-tempat maksiat. Dia akan menyemarak kepada maksiat. Jadi zuhud. Jadi zuhud tu adalah dunia di tangan, bukan di hati. Dan 3 prinsip kita melihat dunia. 1, dunia maksudnya prinsip pertama tadi? Dunia diurus. Bukan untuk dirungsingkan. Kena urus. Rumah kena urus. Dan apabila kita urus, memang ada masalah. Jangan pernah give up dengan masalah. Kalau kita tak ada masalah, dekat Malaysia ada 2 tempat je. 1, hospital bahagia. Yang keduanya tajuk rambutan. Itu tempat orang yang tenang, tak ada masalah. Selagi mana ada hidup, ada masalah. Ada. Tanyalah antara kita.
Masalah kita bezanya bentuk je. Kesamaannya menyempitkan hati. Itu kesamaannya. Ada orang keuangan pening, ada orang keuangan okey tapi laki aku ni buat hal je kerja. Laki pula. Laki okey, keuangan okey, menantu ni apa tak nak balik lama dah ni. Menantu pula. Kan? Menantu okey, anak okey, keuangan okey, kesihatan pula. Sebut kan. Duduk lama sakit pinggang, berdiri lama sakit lutut. Apa lagi? Dan Allah menyebut di antara siapa yang ada di sisinya. Maknanya Allah menyebut-nyebut nama kita lah. Allah menyebut-nyebut nama kita. Jadi nama kita tu disebut maknanya bahasanya Allah SWT sentiasa akan bersama kita. Kan? Dalam keadaan kita senang, susah. Lebih-lebih lagi orang yang mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah. Okay. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Thanks for your support. Hak milik Ara Team dilarang edit video ini tanpa kebenaran.